Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Muslim Camp Malaysia dan Darul Quran Jakim USIM berada di Masjid Makbul, Pulau Mabul, Sabah. Hari ini kita menyediakan pengajaran iaitu pembelajaran fardu ain, ya. Iaitu 3 benda. Satu, kita mengajar mereka solat. Kedua, mengajar mereka taharah. Ketiga, mengajar mereka berwuduk. Hari ini mereka ada dalam lebih kurang 60 pelajar-pelajar di madrasah, dari madrasah Pulau Mabul ini, dan dipecah-pecahkan kepada 10 kumpulan. Setiap satu kumpulan ada 2 fasilitator daripada Darul Quran Jakim dan juga pelajar-pelajar sampai 6 orang. Jadi ada 10 kumpulan, ada 60 orang. Dan di hujung program ini, mereka akan berkumpul dalam satu kumpulan, akan ada soal jawab. Para pelajar boleh bertanya kalau mereka perlukan pemahaman lanjut. Benda-benda yang mereka tahu insya-Allah akan dijawab oleh pelajar-pelajar Darul Quran Jakim. Terima kasih kami ucapkan kepada MCN, Muslim Camp Malaysia, atas segala bantuan dan juga dorongan untuk program kami pada hari ini. Kami berasa sangat gembira dan juga teruja dapat sama-sama turun untuk bantu anak-anak dan juga penduduk di sekitar Pulau Mabul ni dengan kepulauan. Daripada projek ini kami nampaklah bagaimana keadaan penduduk di sini yang serba kekurangan berbanding dengan kita yang duduk di Semenanjung yang penuh dengan banyak nikmat. Jadi dekat sini kami belajar bahawa ramai lagi yang memerlukan bantuan, bukan kita saja. Orang-orang yang keliling kita yang kita tak sedar. Syukur dengan bantuan tuan-tuan, kita dapat sampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu-ilmu yang disampaikan kepada pelajar ini dapat mereka praktikkan untuk mereka belajar ataupun beribadat secara betul mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi antara sumbangan kecil kami, Muslim Camp Malaysia dan juga Darul Quran Jakim, mudah-mudahan terus menyumbang bersama Muslim Camp Malaysia bantuan kemanusiaan merentasi sepadan tepat pada waktu, tepat pada sasaran. Ya Rasulullah.